Tak payahlah. Kenapa nak tukar baju? Sebab apa? Ais, kita nak jumpa siapa ni? Nak jumpa katil. Bukan lah. Jumpa Abang Yah dengan okey. Kita punya flight pukul 10 suku. Sekarang pukul 8 pukul 9. Okey, bye-bye. Wah, bestnya Ais dapat. Ais dapat apa tu? Toy ke? Wah, Ais kalah apa? Ais? Boleh tak, Mama? Hai. Nama saya Ais. I am 2. Now you are 3. No, I am 3. 3, okey. Sekejap lagi kita nak naik plane ni. Yup. 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 Malam ni kita ada roasted chicken. Dia ada apa? Roasted chicken? Fish curry dan white rice dengan beef mashed potato. Beef apa? So Ais ambil roasted chicken. Wow, so good. Ais mamam. Okay, aku dapat macam ni apa, fruit cake ke apa? Butter cake, marble cake. Lagi dan kita ada panas nasi dal fish curry nasi. Kemudian pun sama kan? Sama. Oh, beef. Wow, mashed potato beef. Okay, enjoy. The next day. Kita dekat 5 minute airport lodge. Semalam dari airport dah malam. Pukul apa semalam? Pukul 2. So kita terus ke sini dululah 5 minit dari airport. Dia ada katil double, katil single. Ada apa lagi? Basic lah, dia RM91 satu malam. Ada aircon, toilet, heater, towel pun dia ada bagi sekali. Dia best sikit sebab dia macam panasnya macam motel. Dia betul-betul lebih kurang 5 minit lah. Dia kat 5 minit sama dengan nama kedai dia, nama hotel dia. So sekarang tengah tunggu Ayu sampai dari Labuan. Okay. Ini pula dia punya lobby. Kita tengah tunggu orang jauh dari Labuan. Berapa jam? 4 jam nak ke sini. Gila. Panas lah. Dia simple and nama dia 5 minutes airport. Itu 5 minit.
6.5 hours later. Okay, kita dah dekat Pelumpong. Pelumpong melangkap campsite. Sebaik, alhamdulillah cuaca hari ni okey. Tadi hujan, lepas tu dah cerah balik. Kita nak tengok Akinabalu. Where's the Akinabalu? Biar aku cek buat kerja. Itu dia Gunung Kinabalu. Wow. Ais tengok Mami. Ini Gunung Kinabalu. Ais tengok ni. Kan Mami buat cheese. Cantik lah. Keca. Keca kat mana ni? Tengok Mami. Dekat Pelumpong. Pelumpong. Ayah, hati-hati. Jadi di sana. Oh, cantik lah nampak gunung. Itu gunung. Cepatlah. Ayah, Mami, Indri, 1, 2, 3. 1, 1. 2. Tu, nampak tu. Atas tu. Mana? Tu. Dah nak. Ni gunung apa? Gunung Macincang. Macincang. Ada dah botol air. Jangan batu, jangan. Batu jangan balik. Ini kita punya rumah. Untuk 2 malam. Dapat harga 2 malam RM100 saja. Masuk, masuk, buka slipper. Buka kasut. Buka kasut. Kilap. Inilah rumah kita untuk beberapa malam. Wih, ada Ica lah dalam ni. Dan single room. Ada dah. Ini kita punya AJK barbecue. Ini tempat lepak kita. Ini kita punya makanan. Ini AJK masakan. Disebabkan kita dengan Askar, kita guna reshon. Jangan bagi kena kapet. Ayam untuk dimasak barbecue. 1 eternity later. Dia buat apa tu? Color-color ke? Mantap Din, mantap. Okey, siap. Siap? Wow. Okey, nasi goreng. Malam ni menu nasi goreng. Nasi goreng Cina mualaf. Kenapa Cina mualaf? Tadi first bag. Sebab kita tambah cili. Mana Tak nampak apa. first bag tu second bag. Second, ada rasa sikit. Campur. Nak first bag tu. Tak apa, tinggal untuk dia orang budak ni. Wow, dah siap makan nasi, makan buah ke?
Michelle buat siap buat ais ke. Dia punya habis dah. Makan apa ya? Buah apa? Apple. Dia pun ada buah sana. Oh, bukan apple lah tu pear. Apple lah. Icha tengok apa tu Icha? TikTok. Okay, malam. Tak ada apa aktiviti lah malam. Lepak-lepak je. Okay, bye-bye. The next day. Good morning from Polumpong Melangkap campsite. Ni dah pagi sekarang pukul 6.20. Aku tengah fly drone ni. Aku tak faham kenapa Mini 3 dia dah tak ada hyperlapse lah. Ke memang tak ada. Tak perasan lah. So kena record manual. And then baru apa tu kita edit balik. Cuaca okey ni. Tapi awan dia tutup sikit lah. But still cantik. Kan? Handsome lah. Dekat Polumpong. So semalam tak hujan. Petang semalam dia hujan. Malam okey. Tidur pun sejuk. Sini best lah. Nyamuk tak ada lah. So boleh pergi lah. Satu malam yang petak yang hype macam tu RM50. 2 malam 100. Masuk naik atas. Kita naik atas. Bangun. Mama di sungai ni. Bangun. Ush, tengah makan ke? Ais makan apa ni? Ais. Makan roti. Makan apa? Makan roti. Tu bukan roti cik. Ya, makan apa? Roti telur. Ica makan apa, Ica? Roti. Roti apa tu? Sandwich. Sandwich telur. Okey. Okey, jadi tadi tu kita orang punya kemah. Lepas tu jalan sikit tempat mandi. Kita tengok ada siapa kat sini. Oh, layan tu. Kita ke studio yang seterusnya. Air sejuk guys. Allah, sebaik. Kalau korang datang sini, korang bawa yang kasut air tu. Sini ada banyak batu. Oh Allah. Oi. I was there. Ica buat apa ni? Wow, cantiknya. Ais main batu je ke? Kan?
tengah hari lauk sardin, telur dadar, Alamak. ayam semalam. Macam mana Din? Okey. Okey ya. Serunding tak ambil ni? Kakak okey kak? Sambil lagi. Minum. Serunding ayam. Minum. Apa tak kena? Serunding kau ni. Wow. Kedai gerai sayur Soliah. Ni di Air Fatih. Ni pun ada. Sini pun ada. Tu 224. Oh ni ada halia lah. Ada halia, saya nak buat air halia tu. Belacan boleh satu batang macam ni. Ni kira macam mana kak? Ha. Ni 10 1 kilo. Ni apa durian? Ni orang 24. 24. RM10 1 kilo. Kilo RM10. Jadi 24. Yang ni? Ha, ini? Ini kahwin. Ini berapa sekilo? RM6 sekilo. Oh. Kucai pandai tengok durian. Kita tengok dulu. The next day. Wah, ni apa? Ini welcome. Wait a minute. Tea time. Tea time kita welcome. Nanti dia kena repot itu. Kan anak pukul 5 macam pukul 6 kan? Apa tu gaduh-gaduh tu? Yalah, jangan lawan sampai gaduh.
eyes are full of tears because of me. You're trying hard. 6.5 hours later. Hari Sabtu ada pasar pagi kot. Itu dekat Pekan Bandar Utama dia tu. Ada pasar jual makanan macam-macam. Hari Sabtu. Tak nampak betul gunung dia sebab kabus banyak. Jom kita pergi ke dia punya center pasar utama. Mari. Tadi aku sakit perut lah. Ni suruh beli burger. Alas perut dulu. Di mana mereka ini? Di mana mereka ini? Where are they? Di mana mereka? Ini pasar jual. Ini pasar jual apa bunga? Mana dia orang sayur semua. Strawberries RM10. Avocado cheese. Di mana mereka ini? Mungkin ni pasar sayur kot. Cari diorang ni mana ni? Oh, sini kot. Pasar ni kot. Pasar ini bakal kau. Mana mereka? Tu nampak dah. Ais. Kenapa? Kenapa? Ini pasar baju. Durian. Kenapa dia? Bemo dah. Hati-hati. Kenapa? Ada kereta. Siapa? Cidangan. Nah itu ke? Okey, sayang dulu. Sayang dulu.
Air ni, okey. Kacang. Ni pandan. Kacang kat mana kak? Kacang. Itu. Tinggal sikit. Kacang satu. Suka mamu ni macam-macam ada dia. Nestem, kelapa. Oreo. Ada breakfast. Oh, matcha apa ada? Ada. Sini kat pasar. Dia hari apa dia ada kak? Hari apa dia pasar ni? Sabtu dan Ahad. Oh, Setiap Sabtu Ahad. okey. Apa lah suka ya? Nah. Cari ayam kepak. Hari tu masa PKK kita makan banyak juga tempat seafood. Kita makan dekat area macam Medan Selera tu. Medan Selera ada, dekat pasar tu ada. Todak tu. Kita dah makan 3 tempat. Sekali dengan Umi satu restoran yang kita tepi jalan tu. Kita tak makan tu. Kita tengok tu tak ada boleh tak boleh pilih ikan. Kita gerak ke pasar tu. Kita tak makan situ. PKK tu makan seafood mana? Tak ingat bos bawa Yelah tempat dia macam mana? Pasar ke? macam restoran Cina. Makanan Cina. Asam ni style. Udah yang gerai punya. Besar dia. Kan bukan besar dia. Gerai. Tunggu ayam tak sampai lagi. Ada banyak-banyak gerai. Buah. Tak payah sambal lagi ke? Kita bagi sambal. Okey. Sul tak? Sama je aku yang dia punya lah. To be continued. Totes! Can't wait!